Okey, turun. Ulama, siap sangat stand tu. Nampak lain corner naik skuter tu. Bukan biasa-biasa. Assalamualaikum guys, and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe, dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Ok guys, sebelum ni saya ada buat satu video review pasal Kiwi XDV 180 ni. Jadi kepada hampa semua yang mana belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni kita akan test ride motor ni. Ok, so macam ni lah rupa dia bila kita dah ada kat atas motor. Ok, ni dia punya bahagian handlebar, lepas tu side mirror apa semua lah. Alright. Okay, first impression bila saya duduk atas motor ni memang terasa tinggi sikit lah. Okay, kalau hampa boleh nampak saya punya kaki tu, memang saya kena ginjat lah. Saya punya kaki tu memang sampai hujung-hujung je. Okay, memang hujung-hujung je cecah tanah. So macam saya ketinggian 165 cm 164 cm. So 164 kira boleh bawa lagi. Tapi kalau kata 160 ke bawah, mungkin susah sikit lah untuk nak handle motor ni. Okay, jadi motor ni dia menggunakan sistem keyless. So bila pakai keyless, hampa akan dapat sekali dengan dia punya remote lah. Okay, ni remote dia. Jadi macam biasa, hampa akan dapat pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start lah. Okay, kita simpan dulu remote ni. Okay, cara nak start dia, hampa tekan button keyless ni sekali, pusing ke kanan 2 step, 1, 2. Okay, lepas tu panel meter pun akan menyala. Nampak? Okay, panel meter dia okay. Setakat ni saya tengok dia punya display, dia punya brightness memang sangat terang, memang sangat cerah. Walaupun sekarang ni tengah panas terik, tapi hampa boleh nampak dengan jelas lah, tanpa sebarang masalah. Dan dia siap ada apa nama ni, sunshade ni lagi untuk membantu kurangkan silau. So untuk bahagian panel meter ni memang saya suka lah. Okay, memang nice. Okay, jadi kalau untuk sebuah skuter macam biasalah, kalau hampa nak start, hampa perlu tarik brake, lepas tu tekan je ignition switch ataupun starter. Okey, enjin pun dah hidup. Dia punya bunyi pun sangat smooth lah. Okey, bunyi dia slow je. Bila kita start pun memang dengar sangat smooth. Okey, jadi dalam video ni saya akan share kat hampa macam mana feel dia bila kita naik motor ni, dari segi dia punya seat, riding position, suspension, handling, cornering dan lain-lain. Hari ni cuaca nampak macam cantik. Okey, nampak panas elok je. So, tapi tak tahulah berapa lama boleh bertahan kan. Kadang-kadang mula-mula dia panas, lepas tu sekali dia bagi hujan tu. Okay, so tak payah cakap banyak, jom kita test tengok untuk visor dulu. Okay, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, first kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Seat dia bagi saya memang selesa. Okay, spine dia tebal, lembut. Lepas tu seat punya size pun cukup lebar, cukup besar, cukup panjang lah orang kata. Lepas tu kat belakang dia tu pun macam ada backrest. Jadi bila hampa duduk tu memang rasa sedap, memang selesa lah. Dari segi riding position pula, hampa akan ride dalam keadaan badan hampa menegak. Dia menegak dan bersedia tau. Dia bukan menegak yang macam menegak santai, boring tu. Dia menegak dan bersedia. Lepas tu untuk bahagian handlebar ni pun saya suka juga. Walaupun dia straight kan, selalu untuk skuter adventure ni memang dia akan lebih straight lah. Tapi dia punya handlebar ni cukup tinggi tau. Macam ada setengah motor skuter adventure, riding position dah straight dah, tapi bahagian depan ni dia macam rendah sikit. Jadi serba sikit bila handlebar tu rendah, membuatkan hampa akan macam membongkok sikit lah kan. Ataupun lama-lama hampa akan rasa macam kurang selesa lah, ataupun lengur sikit lah kalau compare dengan handlebar yang lebih tinggi. Macam ni riding position menegak elok. Lepas tu handlebar dia ni pun cukup tinggi. Jadi bila hampa bawa motor ni, hampa letak tangan kat sini, memang hampa rasa sangat relax lah. Okay, memang sedap. Okay, dia punya bahagian depan ni pun okay, tak terlalu jauh dan tak terlalu dekat lah. Memang boleh nampak dia punya display tu, dia punya pedometer tu dengan jelas, tanpa sebarang masalah. Okay, tak terlindung dengan apa pun. Dan macam saya cakap tadi, dia punya pedometer memang perfect lah bagi saya. Cukup besar kan, besar elok. Dia punya kecerahan tu pun memang sangat terang, memang cerah dia punya lampu tu. So memang kita boleh nampak lah apa yang dia tulis kat situ. Dan windshield
Okay, windshield dia ni actually dia dah cukup tinggi tau. Tapi bila saya bawa, saya still boleh rasa angin-angin tu still boleh rasa lagi lah. Nak kata dia menghalang angin tu macam boleh kata berapa persen lah, 40% je kot rasanya. 40 to 50% macam tu lah. Dia bagi saya mungkin dia tak cukup lebar ke apa kan. Bila saya bawa, so far duk rasa angin tu agak kuat jugalah. Tapi tak apalah, benda ni small matter je. Kalau hampa rasa nak lagi sedap, nanti hampa boleh tukar kepada windshield aftermarket yang lebih tinggi dan lebih lebar lah. Okay, side mirror. Ni side mirror dia. Alright, macam boleh nampak side mirror dia cukup besar. Lepas tu dia ada macam shape sikit kat sini. So side mirror memang tak ada masalah. Okay, hampa boleh nampak segalanya dengan jelas kat situ. Untuk tempat letak kaki pula, hampa ada dua option lah. Satu, hampa boleh letak macam ni. Kalau hampa nak lagi selesa, hampa boleh lunjurkan kaki ke depan macam ni. Dia punya position ni actually okey juga, selesa juga. Cumanya bagi saya lah, dia punya tempat untuk kita nak letak kaki tu, footpad dia tu tak cukup panjang. So macam bila saya letak ni kan, kasut dekat sini, dia tak rasa macam fully rest lah kat situ. Dia rasa macam bahagian hujung dengan bahagian tumit tu dah kena pada dia punya cover tu lah. Tapi kalau siapa-siapa yang kaki kecil mungkin selesa lah kan. Macam saya size 7, 8 macam tu. Mostly 8 lah, kasut saya mostly size 8. So bila saya letak kaki kat situ, dia macam bahagian atas, paling atas dengan paling bawah tu dia macam kena lah dekat dia punya cover tu. Footpad dia tak cukup panjang lah bagi saya. Kita cuba test dia punya brake sikit. Okay, tekan brake. Nice. Lagi sekali. Tarik sikit. Tekan brake. Okay, nice. Okay, brake dia mencengkam dan safety. Masa brake tadi pun saya boleh rasa dia punya ABS tu duk main lah. Okay, so macam mata motor ni dia ada dua channel ABS dan juga TCS lah, ataupun traction control. Okay, kalau yang mana yang tak tahu tu, nanti pada pandai lah apa Google kan function TCS tu. Okay, sekarang kita akan naik bumper pula. Kita test dia punya suspension. Saya akan cuba untuk mempercepatkan sikit video ni sebab macam gelap semacam ya, nampak? Tadi bukan main panas, ni dia duk main teduh, duk main mendung semacam kan. Takut saya tak sempat nak layan corner pula. Okay, nice. Saya boleh rasa angin macam kuat sikit, tapi saya tak pastilah disebabkan cuaca yang memang nak hujan ke, ataupun windshield dia ni lah tak berapa function. Sedap juga lah suspension dah. So far memang terasa solid lah. Okay, kita akan naik tu jalan yang bertampai-tampai ni. Gedeg. Okay, dapat dah. Naik bumper lagi. Nice. Sedap juga weh suspension dia. Tapi macam biasalah, saya tak mau komen lagi. Sekejap lagi kita akan pergi dekat Bukit Baru balik pulau. Kita akan test dia punya cornering sikit. Lepas tu baru saya akan bagi feedback dengan lebih detail lah. Okay guys, sekarang ni saya berada di atas Bukit Baru balik pulau. So kita akan cuba untuk test dia punya handling dan juga cornering sikit. Let's go. Okay, corner sikit. Rasa solid lah weh. Suspension dia memang terasa sangat solid. Weh, nice gila. Stable tu. Corner. Setakat ni memang sedap. Corner sikit. Okay, turun.
suspension dia best weh. Mantap. Turun lagi. Nice lah. Serious suspension dia nice. Okay, turun. Ulama, siap sangat stand tu. Nampak lain corner naik skuter tu. Bukan biasa-biasa. Kita test pick up naik bukit sikit. Let's go. Okay, so far dia punya power delivery not bad juga. Okay, not bad. Quite responsive juga. Weh, apa hal? Potong double line weh. Motor ni nak kata pick up dia mencana sangat tu tak lah kan. Tapi kalau nak compare dengan skuter adventure yang 150cc ataupun 160cc, memang yang ni so much better lah. Oh no. Dia punya suspension memang sangat sedap weh. Okay, so dari segi handling dan juga cornering, okay, first kita akan sembang pasal handling lah dulu. Bab handling, kalau motor ni memang terasa sangat ringan, sangat nimble. Okay, memang lincah gila. Berat dia 145kg. Kalau nak compare dengan skuter yang 150, 160 tu, memang yang ni lebih berat lah. Dan masa nak double stand pun, motor ni dia terasa agak berat tau sebenarnya. Tapi bila once sampai dah bawa, dia rasa ringan je. Rasa macam hampa bawa skuter ni lah, 150, 160 macam tu lah. Okay, skuter adventure lah. Memang terasa sangat ringan, sangat nimble. Apa nak cilok-cilok ke, nak elak lubang pun memang senang, memang tak ada masalah. Okay, lepas tu bab suspension. Suspension dia memang sangat padu serius. Memang sedap gila. Memang tak anjau lah ni. Okay, macam apa tengok tadi, saya lain corner naik skuter kan. Buat tak tahu ya, siap sagat stand apa semua lagi. Okay, jadi suspension dia ni, actually dia punya profile tu, dia lebih kepada keras tau sebenarnya. Dia lebih kepada keras, tapi di sebalik kekerasan tu ada juga kelembutan tu sikit. Faham tak? Dia profile dia keras sikit. So menyebabkan bila suspension keras ni, hampa nak bawa laju, especially time nak lain corner, memang dia lebih stable lah. Sebab tu hampa tengok tadi saya duduk corner apa semua, memang dia tak membuai apa pun. Tapi dia tak ada lah macam keras sangat sampai membuatkan motor ni bumpy ataupun tak selesa. Tak ada lah sampai hampa lalu jalan tak rata ataupun jalan yang ada line-line kuning kan, dia rasa macam terhentak kuat. Dia tak ada lah sampai macam tu. So kelembutan sikit tu yang support lah. So di sebalik kekerasan yang menyumbang untuk bagi motor ni stable, kelembutan yang boleh kata dalam 20 to 30% tu, dia support dari segi comfort lah, dari segi keselesaan. Membuatkan suspension ni walaupun dia keras sikit, tapi dia masih boleh main. Dia boleh serap hentakan tu dengan baik lah. So memang nice lah. Macam ni kan, nampak saya lalu jalan yang bertampai-tampai ni. Lepas tu ni nampak jalan lain-lain kuning, siap ada tampai-tampai ni apa semua kan. Memang rasa stable je. Cumanya yang paling ketara angin lah. Angin terasa kuat sikit. Cuma saya tak sure disebabkan windshield ataupun cuaca sekarang ni lah yang memang angin kuat. Okey, jadi rasanya tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. Jadi kalau hampa nak tengok berapakah top speed sebenar untuk motor ni kan, lepas tu lampu motor ni terang ke tak terang, pastikan hampa stay tune untuk next video. Okey guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.